Okay guys, kalau kita nak buka tayar yang pancit ni, first kita kena buka tayar dulu ya. Kita buka tayar dulu. Jangan buka habis, kita longgarkan saja. Wah. Pun dah sakit pinggang guys. Lepas kita dah longgarkan, kita ambil ni guys. Ambil jack. Kita letak bawah tayar. Nampak tak lekuk ni? Lekuk ni tempat dia dekat depan lekuk bawah tu guys. So nampak tak lekuk bawah ni? Bentuk ni. Tengok fokus sikit. Lekuk tu. So kita kena cari tempat yang rata. Pastikan bawah ni tempat yang keras. Okay guys. Sikit lagi guys. Kita jack ni. Jack. Sikit lagi guys. Okey dah. Pun kita jack sampai tayar ni terangkat guys. Bila tayar ni dah terangkat, barulah kita boleh buka skru dan keluarkan. Tapi kan guys, kau nak keluarkan tayar spray dalam bonet ni, kadang-kadang banyak barang yang dah dalam bonet ni. Kau kena keluarkan barang dalam bonet tu. So kita lupakan segala-galanya. Bukan lupakan terus dilupakan. Kita perlu juga jack ini dan spanner untuk buka tayar ni. Kita ada satu barang power guys. So ini kita boleh simpan dalam kereta. Ini pun kita boleh simpan dalam kereta. Barang-barang banyak dalam kereta ni pun kau tak payah nak keluarkan. Kau boleh guna tayar well. Senang saja. Pertama, kau buka ni. Masukkan kepala dia ni dekat sini. Okey, kau dah masukkan. Okey, sampai rapat. Lepas tu kau buka penutup dia, kau tekan. Dia akan bunyi pshhh. Daripada pancit terus berisi angin. Okey, untuk kalau anda nampak ada paku, anda kena pergilah kedai tayar untuk buang paku tu. So tak nak buang pun boleh, terus drive bawa balik kampung. Okey guys, dapatkan tayar well. Tak sempat nak keluar peluh ketiak weh. Dah siap. Bye bye.